perasaan aku masa tu bercampur bau lah. Macam frust kan, kecewa lah. Kenapa kedai buat macam ni lah? Assalamualaikum, selamat petang. So, aku baru balik daripada workshop. Tadi hantar motor servis. Hari ni aku nak cerita pasal pengalaman aku membeli motosikal berkuasa tinggi. Okay, macam yang semua tahu, sebelum ni aku memang tengah hunting untuk beli motor dan nak cari satu motor yang berbaloi lah dengan harga yang berpatutan. So aku dah buat keputusan yang aku nak beli motor Modenas. So adalah kan beberapa orang tanya-tanya, kenapa Modenas? Sama sekali sebab mesti ramai ingat aku nak beli motor Kapcai kot. Tapi Kapcai lah juga kan. Hai, sebab macam yang aku cerita sebelum ni, bila aku start bawa motor balik, aku dah gunakan skuter automatic. So kali ni aku buat keputusan nak upgrade CC motor, beli motor yang guna clutch lah. So aku ambil keputusan untuk beli motor touring. Aku gunakan loan under company aku lah. So boleh lah dapat interest rendah sikit kan, sebab aku nak lajak loan tu paling maksimum sekali. So ada beberapa benda lah yang aku encounter, yang aku hadapi masa pembelian motor ni. Salah satunya adalah aku nak dapatkan stok motor tu lah yang susah kan. So akhirnya aku buat keputusan aku nak motor yang tahun 2026. Dan untuk 2026 adalah dia ada warna biru kan. So aku ambil warna tu. Dan bila proses semua aku dah buat lah, aku dah settlekan dokumen kan, bila aku dah submit loan tu, okay, company aku pun dah luluskan. Kemudian dapat satu call lah yang mengatakan harga motor naik. Aduh, itulah, tak tahulah nak kata kan. Dia perasaan aku masa tu bercampur bau lah, macam frust kan, kecewa lah. Kenapa kedai buat macam ni lah kan, sebab aku ambil motor yang ready stock. Lepas tu dia minta aku top up RM200 lagi. Kan, so aku pergi kedai tu semuka kan, sebab susah sikit nak kita nak sembang kat dalam WhatsApp ke apa kan, call ke susah. So aku pergi kedai tu. So budak salesman tu pun kata nanti dia discuss dengan bos dia, sebab motor aku pun motor ready stock kan, tak sepatutnya naik harga bulan ni. Dia proses aku lambat sebab aku submit aku punya loan tu hujung bulan. So company aku dah close account hujung bulan. So dia akan proses next month lah. Next month tu maknanya bulan ni lah. So proses tu delay sikit lah kan. Tapi yang penting syarikat penjual motor pun dah keluarkan dah LO, surat receipt semua kan, harga tertera sekian-sekian, termasuk insurans semua. So kat situ lah aku macam rasa frust lah kat situ. So sekarang ni dah settle dah bab tu. Isu pricing dah settle. So aku nak kena pergi collect motor pula lah kan. Bila nak collect motor tu, macam biasa lah, cuaca sekarang ni hujan ya. Kat situ pun dah ada delay lagi. Dia banyak betul lubang dia. So akhirnya aku dah, orang kata, dah tercapai lah impian untuk memiliki motor berkuasa tinggi. So next adalah untuk memahirkan diri aku membawa motor berkuasa tinggi. Ya, aneh. Hopefully aku dapat belajar dengan cepat lah kot kan.
Dia orang ni kan kadang-kadang aku pun tak faham lah kedai motor ni. Kenapa boleh harga naik pula tiba-tiba. Padahal kita dah keluar dah, quotation semua dah, LO semua dah keluar dah. Seorang kata oh tak boleh harga naik. Kat situ lah yang buat aku frust. Sebab tu aku macam dah hilang semangat lah nak promote kedai kan. Tapi all in all, motor pun dah keluar, syukur Alhamdulillah kan. Sekarang ni aku dalam proses belajar lagi. Still tak ada masa pun nak ride dengan motor baru. Busy dengan kerja, bila cuti nak kena uruskan macam-macam hal. So nanti aku buat konten untuk motor baru, nak buat review pun ride motor tak sampai lagi 100km saja. Hari tu ambil motor hujan, lepas tu ambil motor pergi isi minyak kan, lencun lah juga. Lepas tu ada sekali tu try lagi kan, bawa motor hujan lagi. So kat situ lah aku punya ni pengalaman ride motor besar. Adalah nanti aku highlight beberapa benda kan yang aku rasa macam yelah sama ni kan aku bawa motor skuter, mana nak rasa semua tu sebelum ni. Okay guys, bye, sampai jumpa lagi.